Maharaja Meiji naik takhta pada tahun 1867. Pada ketika itu, hampir semua negara Asia telah dijajah atau dinaungi oleh kuasa-kuasa kapitalis barat. Jepun menyedari bahawa sekiranya pembaharuan tidak dilakukan, mereka juga akan menjadi mangsa kapitalis barat. Maharaja Meiji menggerakkan pemulihan Jepun dengan menekankan pemodenan mengikut model barat. Mereka mula berpakaian barat, menggunakan sistem pentadbiran barat. Nasionalisme diwujudkan dengan semangat Bushido. Jepun mencapai kemajuan yang besar dalam bidang perindustrian dan menjadi kuasa tentera yang kuat. Namun kemajuan ini meningkatkan penggantungan mereka terhadap bahan mentah. Bahan mentah, tak cukup bahan mentah. Maka, Jepun turut mengamalkan dasar luar barat, iaitu imperialisme. Sasaran pertama Jepun ialah Korea. Tetapi, Korea berada di bawah pengaruh Rusia. Tentera Rusia antara yang terhandal di dunia. Jepun pasti akan menyerah. Mungkin dia akan cuba berbincang dengan dia berperang dengan Rusia. Dan Jepun menang. You win! Dengan kemenangan mengejut ini, Jepun bebas meluaskan pengaruhnya dan menjajah Korea pada tahun 1910. Dalam Perang Dunia Pertama, Jepun berpihak kepada kuasa bertiga. Selepas kemenangan kuasa bertiga, Jepun memperoleh tanah jajahan Jerman di Kepulauan Pasifik. Menyedari bahawa Perang Dunia Pertama disebabkan oleh persaingan kuasa imperialis, Liga Bangsa-Bangsa ditubuhkan dengan tujuan menggalakkan keamanan dan mewujudkan kerjasama antarabangsa. Jepun mendapat status ahli tetap dalam Liga Bangsa-Bangsa ini. Keperluan bahan mentah Jepun kian meningkat dan pengaruh golongan tentera semakin kuat. Jepun berhasrat menguasai Manchuria yang kaya dengan arang batu. Tetapi Manchuria merupakan wilayah di bawah penguasaan China. Diam semua. Saya pasti kamu tahu tujuan mesyuarat ini. Macam mana kita nak dapatkan Manchuria? Jangan kita ahli bangsa-bangsa. Kita perlu berbincang secara aman. Kita perlu menjaga imej Jepun sebagai negara yang berwibawa. Siapa-siapa ada pendapat lain? Tidak, kat belakang tu ada sebarang cadangan. Saya adalah Kita tanam bom di landasan kereta api. Kita letupkan kereta api kita sendiri. Relax, kita kata Cina yang letupkan. Dengan alasan ini, kita serang Manchuria. Please. cadangan dia baik, kita proceed. Kalau ada dia baik, kenapa tak menang dia? Face problem. Siapa di sini setuju bahawa tindakan Jepun mengugat keamanan dunia? Siapa di sini setuju bahawa kita sebagai Liga Bangsa-Bangsa perlu menahan kemarahan tentera Jepun ke Manchuria? Yes. Siapa di sini setuju menghantar tentera untuk menentang kemarahan Jepun? Itali? How about you, Australia? Nah, Spain? no hablo Ingles. Jepun menarik diri daripada Liga Bangsa-Bangsa. Tanpa tentera, Liga Bangsa-Bangsa terlalu lemah dan gagal mengawal keadaan. Mereka hanya dapat melaksanakan sekatan ekonomi terhadap Jepun. Sekatan ekonomi ini menyebabkan Jepun semakin terdesak untuk mendapatkan bahan mentah. Contohnya, biji timah, getah dan petroleum yang sebelum ini diperoleh melalui perdagangan dengan negara-negara barat yang lain. Hi. You're probably wondering, right? This video is going well so far, right? I don't even have to see this guy's face. Well, too bad I'm here right now. It's my channel, it's my video. You don't like, you can leave. Sorry,
I didn't mean to say what I said. Life is very stressful nowadays. Jadi the next part sebenarnya saya malas nak edit. So I will just teach you like I teach in class lah. Jadi sebab perluasan kuasa Jepun yang kedua ialah pengaruh golongan tentera. So walaupun Maharaja ni dia mempunyai kedudukan tertinggi lah, sebenarnya kuasa pentadbiran ada pada golongan tentera. Dan mereka mempunyai dasar expansionis. Dan mereka berasa bahawa menyerang negara lain untuk mendapatkan bahan mentah tu boleh menyelesaikan masalah mereka lah. Okay? Jadi mereka mengheret Jepun ke kancah peperangan. If you are wondering apakah peranan Maharaja dalam semua benda ni, kita boleh bincang dalam kelas. Daripada pengaruh golongan tentera ni, kita pergi pada sebab ketiga, iaitu Order Baharu Asia. Jadi tentera ni, mereka rasa after I attack all these countries, especially Korea, China, Manchuria, okay, lepas dia dah ada tiga-tiga negara ni, dia boleh mewujudkan blok ekonomi yang baru. What this means is that they are able to buy and sell amongst each other more freely, more easily. Because cuba bayangkanlah, sebelum ni kan, kalau katakan Jepun nak biji timah, you already learn in form 3 Perak, alright, Selangor, dia penghasil biji timah yang paling banyak di dunia. So if they want to buy biji timah, right, dia tak boleh beli straight daripada Perak atau Selangor. Dia kena beli melalui SHTI, basically melalui British lah. Jadi kalau kena lalu middleman, I think you already know, harga dia akan melambung tinggi, right, because you're passing through, you know, another channel. Jadi kalau dia boleh mewujudkan satu blok ekonomi di mana tak ada middleman yang lain, ini membolehkan mereka untuk mendapat bahan mentah dengan lebih murah dan juga mempunyai pasaran untuk mereka menjual hasil ekonomi mereka, hasil industri mereka lah. So plan ini, alright, Order Baru Asia ni memang sounds good on paper. Patutnya boleh jalan lah kan. Alright, there's just one problem tu. Tentera Jepun ni, dia allergic sikit. Alright, they get very itchy when they see ada orang Cina tu, kepala dia masih lekat dengan badan dia. Alright, when they see that a Chinese body, right, is in one piece, right, head still attached to the neck, they get itchy, they start scratching uncontrollably. Mereka gatal-gatal, lepas tu automatic lah, tangan mereka akan menghunus katana tu, ni they start slicing. Shisha. This is a involuntary action, reflex. Basically mata tu dia detect cahaya, kena retina, send impulse go to the brain, brain interpret, lepas tu hantar kepada motor neuron, sling-slang. Itulah dia. Jadi kekejaman Jepun, terutamanya kepada orang Cina ni, menyebabkan orang Cina memang menentang terhadap orang Jepun, right? Membuat penentangan yang kuat. Of course the Koreans and Manchurians also, mereka tak suka dengan penjajahan atau penguasaan Jepun inilah. So that is the reason why it didn't work out. Okay, so that's it. Now let's move on back to the part of the video where you don't get to see my face. Untuk mengatasi sekatan ekonomi, Jepun merancang menguasai kawasan selatan merangkumi Asia Tenggara. Serangan Jepun yang pantas dan garang berjaya dan mereka sampai ke Thailand. Hello Thailand, boleh tahan. Satu-satunya negara di rantau ini yang tidak dikawal oleh kuasa lain. Terima kasih. Apa yang boleh saya bantu? Saya nak ke Tanah Melayu, tumpang lalu. Kenapa kamu nak ke sana? Tak ada hal lah, cuma untuk mengeksploitasi bahan mentah mereka untuk keperluan perindustrian dan operasi ketenteraan Jepun. Tanah Melayu kan banyak biji timah, getah, bauksit. Seterusnya kepentingan strategi ketenteraan kita di hujung Tanah Melayu ialah Singapura, iaitu pangkalan tentera laut British. Dari situ kita boleh sampai ke Telaga Minyak Sumatera dan dari Borneo kita boleh menakluk Jawa. Selepas kita kuasai semua negara ini, kita boleh kembangkan Order Baru Asia kepada lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya. I know nama dia macam pelik dan panjang sangat, but I swear it sounds much cooler in Japanese, which is the bahasa yang kita akan guna dalam lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya ini. This. Whoa, did you just reveal your entire strategy for World War II? Ya, saya teruja sangat kerana saya dengar ada banyak orang Cina di negeri-negeri Melayu ni. Oh? There are also banyak orang Cina di Thai. I mean nothing. Please go ahead. Thank you. I know you make the right choice. By the way, since kamu sangat kooperatif dengan kita ni, you too can join lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya ni. And I'll give you Perlis, Kedah, Kelantan and Terengganu. How about that? Oh,
Sawadika!